Kerajaan Sarawak bagi SKAS, Sumbangan Kasih Anak Sarawak. Ya, sekati sumbangan SK, Sumbangan Keluarga Anakku Sayang. Itulah SKAS, RM800 sebulan. So, aku dekat Semenanjung. Aku apply dia waktu aku kerja dekat Bintulu dulu. So maknanya sekarang ni aku dah tak kerja kat Bintulu, aku still dapat. Dan dekat Semenanjung aku boleh guna benda tu hanya dekat KKMart. Yang sekarang ni aku tahu dekat KKMart je boleh guna. Dekat tempat lain aku tak tahu. So nampak kan betapa Sarawaknya aku, kereta pun ada benda ni. So cerita hari ni aku nak cerita, kalau korang dah dapat, janganlah cuba-cuba untuk cash out apa-apa bantuan digital. Sebab rugi lah dia dah bagi digital kan. So KKMart aku dah beli. Dalam KKMart ada macam-macam tau. Striker, water heater, kipas. So kau boleh beli benda-benda tu, keperluan rumah kau. Termasuk juga phone holder ni pun aku beli dekat dalam KKMart tadi. Jadinya aku tanyalah, boleh tak beli pin Touch and Go bayar guna ni? Cakap tak boleh sebab pin Touch and Go hanya boleh bayar guna cash. So maknanya memang tak ada cara untuk kau cheat untuk mendapatkan sumbangan tu melalui cash. So tak ada cara. So maknanya sekarang ni memang kena berbelanja di KKMart sahaja. Tapi kat KKMart ada macam-macam enggak kan. Extension wire pun aku beli tadi kat KKMart. So maknanya tak rugilah benda tu dapat kan. Cumanya kau tak ada nak cash. Tak silap aku, rokok pun boleh beli kat KKMart tu, aku tak pasti. Tapi aku tak merokok lah. So aku ada beli telur, mi segera. Mantap sekali nampaknya kerajaan Sarawak ni. Kita sangat berbangga lah menjadi rakyat Sarawak. Pampers anak aku pun aku beli situ. Tapi tak ada pampers besar. Dia ada pampers yang by packet kecil-kecil yang ada 10 tu. So maknanya aku kena beli. Hari tu aku dah beli 7 sebab dah habis stok. Aku tunggu dia ada stok balik, beli lagi. Dekat Jasin saja ada 2. So 2 KKMart. So itu saja video untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.